Kira. Kalau boleh buat lagu tu, iman kita kuat. Nampak Allah panjang, lama, 8 rakaat pun dah banyak dah. Nah, cuba kita yang balik kan. Cuba kita ingat balik. Bila kita nak sembahyang ni, masa tu kita guna. Masa ni lah masa yang paling berharga. Wala asr innal insana fi khus, demi masa manusia rugi. Semua masa rugi. Jangan bagi rugi. Bila rugi kena untung kan. Rugi kena untung cari untung. Tak mana kita gunakan masa-masa ni, masa yang paling bernilai, masa beramal. Masa yang paling bernilai, masa kita berzikir. Masa kita bernilai, usaha mencari usaha yang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu الملك الجبار وأن محمدا عبده ورسوله النبي المختار والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hudar, hadirin hadirat yang rahmati Allah, insyaallah kita sambung ya. Muka surat 90. Tak silap dia. 91 masalah 91. Baik, muka surat 91 masalah 91 ya. Bulan belah dua sampai nampak gunung Hira. Dia 94. Masalah 94. Alhamdulillah, syukran lagi. Masalah 94 ya. Muka surat 91, masalah 94. Baik. Bulan belah itu, adakah orang yang ingkar akan dia? Ya. Kata Qastalani, pensyarah pada kitab hadis Bukhari. Ya, hadis Bukhari ini banyak pensyarah dia yang mensyarahkan hadis Sahih Bukhari. Antaranya Imam Qastalani, ya, seorang ulama hadis, seorang ulama yang ahli dalam bidang hadis. Kata Qastalani rahimahullah ta'ala anhu di dalam Mawahibud Diniyah kitab dia, dan sesungguhnya telah ingkar akan ini mukjizat bulan belah itu oleh satu jamaah yang berbuat bid'ah, seperti orang jumhur al-falasifah, golongan falasifah lah, golongan yang pakai akai, ya, semata-mata akai, ataupun golongan yang disebut sebagai golongan liberalisme. Ya, liberalisme ni dia pakai akal. Kalau ada dalil hadis pun dia tak pakai hadis. Kalau bertentangan dengan akal, dia tolak hadis. Itulah artinya. Kerana berpegang dengan bahawasanya al-ajram al-alawiyah dengan halusnya, ya, tiada menerima pada akal, boleh padanya belah, kemudian kembali pula bersedaging. Dan begitu pula berkata mereka itu akan dia pada terbuka pintu langit pada malam Isra', serta ingkarkan lain-lain daripada itu. Banyak perkara yang dia orang nafikan, dia orang ingkarkan, ya. Ini kerja Allah, perbuatan Allah, ya. Fa'alul lima yurid. Dan Quran disebut surah Buruj, ya. Dalam surah Buruj kata Allah, fa'alul lima yurid.
di mana Allah berkehendak melakukan apa juga yang dikehendakinya. Semuanya boleh berlaku. Tidak ada perkara yang mustahil atau perkara yang tidak mampu Allah berbuat. Kerana Allah adalah Al-Qawi, Al-Khaliq, As-Saniq, ya, Al-Khabir. Begitulah sifat-sifat Allah, di mana Allah mampu melakukan apa juga. Mukjizat tu dilakukan oleh Allah, bukan Nabi buat mukjizat. Mukjizat itu satu anugerah kepada rasul-rasul bagi membenarkan kerasulan mereka. Sebagai untuk membuktikan, membenarkan kerasulan para rasul, maka Allah anugerahkan mukjizat kepada rasul nabi-nabi, ya. Bukan Nabi buat sendiri. Maka tak itu, kalau kita renung, kita lihat daripada sudut itu, maka kita tidak perlu berbimbang ataupun muskil ataupun ragu dalam perkara ini. Inilah di antaranya, ya. Dan satu lagi sekarang ni, the latest yang ke belakang ni, antaranya kajian dikatakan tidak berlaku je belah bulan itu sebab tidak ada ketika astronaut, ya, para angkasawan Amerika yang sampai ke bulan, mereka katanya tak nampak garis, ya, garis bulan tu pernah dibelah, ya, tidak ada. Kalau ada belahan-belahan tu pun dia tidak bersambung. Memang banyak, ya, di bulan ni, ya, retakan, rekahan yang banyak berlaku di atas muka bulan. Ini tidak beri arti bahawa bulan itu dibedah, kata mereka. Kalau memang bulan itu pernah belah dua, tentu kena ada dia punya garisan bekas. Ya? Ini satu pandangan yang tidak bijak. Ya? Bagi mereka ini tidak bijak. Saja saya nak sentuh sikit kait inilah, ya. Sejurus di sekarang ni ada sekarang kita ada operation, satu pusat rawatan. Saya pernah cerita dah dulu, pusat rawatan keraton di apa nama tempat ni, Kuala Lumpur. Kawasan tu ada satu pusat rawatan pembedahan, bedah. Dia ada sakit jantung, apa-apa jugalah masalah, dia akan bedah. Dia bedah betul, raw, pakai pisau. Dia pakai pisau, dia bedah. Kalau orang sakit jantung, jantung tersumbat, dia bedah dada tu, dia buka dada. Buka dada, buat keluar jantung seketui. Ya. Dia proses, dia cuci, habis buang lemak-lemak, dia pasang balik. Ya, tutup balik jantung tu, dia cuma bawa plaster ya. Ya, pergi rehat 15 minit. Lepas 15 minit balik di rumah, boleh buka plaster tu, tak ada bekas. Ya, tak ada bekas potong. Itu macam mana, ya? Dia ada bukti, takkan bulan Allah Ta'ala belah tak boleh sambung balik. Tuhan punya, bulan tu Allah buat. Bedah bulan tu pun Allah juga yang belah, ya. Maka Allah juga mampu untuk menyambungkan sebelah dengan tidak ada nampak apa-apa bekas. Ya, ini baru dunia ni, ya. Pusat rawatan keraton, ya. Dia punya pembedah tu pun dah meninggal sekarang, anak murid dia ambil alih, ya. Profesor Dr. Mansur Johari nama dia, ya, nama Profesor Dr. Mansur Johari. Dia buat pembedahan. Saya hadir sendiri, bisa tengok dengan mata kasar saya dan ambil video. Ini ada video, nanti kalau kita ada kesempatan boleh tunjuk pakai PowerPoint, mungkin saya boleh tunjuk sikit gambar tu lah. Ini tidak ada mustahil, ya. Sementara itu Nabi Muhammad dibedah dada pada malam Isra, ya. Dibedah dada Jibril, bedah, ya, buat keluar jantung Nabi sama juga. Simpan balik, tidak ada apa-apa, ya. Sambung balik, ya. Tidak ada bekas, tidak ada satu apa-apa pun tanda yang kata Nabi dah dibedah dada. Apakah belah bulan? Ini perkara yang cukup common, ya, daripada segi penerimaan akal oleh orang-orang yang beriman, melihat kepada kekuasaan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita merenung kepada kemampuan keupayaan Allah Taala, ya Qawi, ya Matin, ya Hamid, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya. Itu maknanya Allah boleh berbuat apa saja. Itu kita kena faham macam itulah, ya. Iman kita kena ada begitu. Maka telah dijawab orang akan mereka itu, jika ada mereka itu orang-orang kafir, boleh mereka itu berlawan atau subut agama Islam. Subut, agama Islam maknanya menolak.
Maka apabila sudah sempurna perlawanannya dan telah sabit di sisi mereka itu agama Islam, boleh bersekutu mereka itu serta orang-orang lain dari mereka itu daripada orang yang ingkar sedemikian itu akan orang-orang Islam, maka boleh berlawan mereka itu lagi dengan mendatangkan hujah atas mengisbatkan bulan belah sebagai yang dihikayatkan oleh bahwasanya Abu Bakar bin At-Tayyib tatkala mengutus akan dia oleh yang maha mulia Raja Rom di negeri Istanbul, dan Abu Bakar itu sebesar ulama Islam lalu hadir setengah daripada panglima-panglima besarnya, katanya kepadanya, wahai Abu Bakar, menyangka sekalian kamu akan bulan itu belah ia kerana Nabi SAW kamu, maka adakah bagi bulan itu kerabat daripada sekalian kamu hingga boleh melihat sekalian kamu akan dia, serta tidak dilihat bulan belah itu oleh lain daripada sekalian kamu? Maka jawabnya, adakah antara sekalian kamu dengan bidang yang turun dari langit itu bersaudaraan dan berketurunan dengan sekalian kamu pada waktu melihat sekalian kamu akan dia, dan tiada melihat akan dia oleh Yahudi dan Yunan dan Majusi yang ingkar mereka itu akan dia, padahal mereka itu ada di pinggir sekalian kamu? Bila dengar mereka itu akan jawabnya demikian, dan terdiam tidak terkata-kata lagi. Ayah kita nak faham sikit bahasa dia ni. Dia nak tulis bahasa baku pun jadi lain sikit syarah dia ni. Maknanya begini ya. Abu Bakar At-Tayyib ni adalah seorang ulama. Seorang ulama daripada Yaman ya, daripada Yaman, di mana beliau ini telah berhujah dengan Raja Rom ya, di Istanbul. Istanbul dulu bawah Rom ya. Kenal sebagai Byzantium. Kemudian barulah dipindah kepada namanya Istanbul ya, Istanbul. Jadi maka itu berhujahlah mereka menafikan ya, dia menolak adanya kisah yang berlaku kepada Nabi, iaitu belah bulan ni, kata mereka tidak berlaku. Itu hanyalah sebagai suatu dongengan ya. Kemudian mengikut orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara, di mana mereka juga menafikan bahawa berlakunya belah bulan kepada Nabi ya. Sedangkan dalam kenyataan yang mengaku kata Rasulullah berlakunya belah bulan kepada Nabi itu hanya orang Islam, orang Arab, orang Mekah ya. Lain daripada Nabi, lain daripada orang Mekah, lain daripada orang Arab, tidak ada siapa pun yang mengaku berlakunya peristiwa belah bulan itu ke atas Nabi ya. Jadi kata jangan cabar kat Bakar ni, apakah kamu saja yang ada kena-mengena dengan perkara ini, sedangkan kami orang Kristian, orang Nasara, orang Yahudi tak sebut perkara ini ya. Makna kata itu artinya satu kejahilan lah ya, dia tak merenung luas. Sedangkan peristiwa belah bulan ini juga disaksikan oleh seorang maharaja daripada Malabar ni di sebelah timur India, timur India ya, di pinggir pantai di sekitar di Malabar ni ada satu daerah yang diperintah oleh seorang raja Hindu ya, Cheraman ya, Perumal nama dia, Cheraman Perumal ya. Dia ni Hindu Dia tengok dalam manuskrip Hindu ya, khususan dalam kitab Veda. Dalam kitab Veda ada sebut, Veda ni kitab yang dipegang oleh agama Hindu ya. Kitab ni masih bersih, tidak ada apa-apa perubahan kerana tak ada orang boleh baca ya. Dia Hindu bahasa lama agama gitu, tidak ramai yang boleh baca, khususan bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit ya. Bahasa Sanskrit macam kita sekarang ni ya. Berjaya, jaya tu bahasa Sanskrit ya. Berjaya. Okey. Ya. Surabaya, daerah tu pernah dijajah oleh Hindu dulu, agama Hindu walaupun orang Jawa, agama Hindu. Surabaya, Sura tu pun Hindu, Baya pun Hindu. Kebaya, orang perempuan pakai baju, betul tak? Ya. Kebaya pun bahasa Sanskrit ya, faham ya? Ya, itu di antara yang disebut buaya pun juga bahasa Sanskrit. Banyak yang kita pakai dalam bahasa Melayu bahasa Hindu tua. Itu artinya dia tak dapat tidak ya.
Maka apa yang disebut oleh raja ni, oleh kisah yang benar ini, di mana Maharaja Hindu yang di daerah Malabari. Dia panggil Malabari ini dia antara bangsa Hindu yang genius, bijak. Ya, India ni ada daerah yang mana masyarakat dia bijak, genius. Antaranya macam di Kerala, ya, Kerala contoh, ya, bekas Perdana Menteri pertama India, ya, apa nama, Nehru, ya, Nehru itu adalah daripada keturunan Kerala, ya. Kemudian dia punya pembantu dia daripada Malabar, ya. Jepang ni semua genius, bijak, ya, dia genius person. Dan ketika matinya Nehru ni, dia orang keluar otak dia. Keluar otak dia, bakar, buang di sungai. Takut orang curi otak dia. Sampai tahap tu, dia punya genius, bijak, kan. Di Malaysia kita ada seorang, Tun Mahathir, ya, very genius. Dia daripada Kerala, keturunan dia lah, ya, keturunan tok nenek dia lah, ya. Maka dia dah banyak lebih lah, kan, ya, very genius. Sehingga Datuk Nik Aziz, kita punya ulama besar, iktiraf Allah Ta'ala telah anugerahkan, ya, suatu kebijaksanaan bijak kepada Dr. Mahathir ketika dia doktor, belum betul lagi lah, ya. InsyaAllah, itu kita ambil faham macam tu lah. Jadi memang kita kena terima kenyataan. Jadi raja daripada Malabar ni, yang kata Cheraman Perumal ni, dia dapat lihat daripada kitab dia sendiri, dia duduk tunggu bila nak jadi. Dia baca dalam kitab Veda, dia mula merenung bila perkara ni nak jadi. Tiba-tiba betul, zaman dia sendiri, dia sezaman dengan Nabi, satu zaman dengan Rasulullah. Dan seorang ulama tabi'in, Ibnul Mubarak juga seorang ulama yang sezaman dengan Nabi, tapi tidak berkesempatan bertemu Nabi. Dia hanya sempat bertemu dengan sahabat Nabi. Jadi dia tergolong dalam kumpulan tabi'in, bukan sahabat. Tabi'in, ya, sahabat ni yang pernah jumpa Nabi, bersama Nabi, beriman dengan Nabi, itu kita panggil sahabat, ya. Jadi yang tak jumpa Nabi, yang tak beriman, bukan sahabat, ya. Tidak. Wais Al-Qarni, seorang ulama, seorang wali Allah, ya. Dia sezaman juga dengan Nabi, tapi tak jumpa Nabi, ya. Dia beriman dengan Nabi, tak jumpa Nabi. Jadi dia dikategorikan sebagai tabi'in. Ya, tuan-tuan dengar dalam khutbah kan, tabi'in wa tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin. Tabi'in itu artinya mereka yang tidak berkesempatan bertemu dengan Rasulullah, tapi mereka beriman dengan Nabi. Jadi zaman itu, ketika itu Maharaja Cheraman Perumal, dia tengok daripada istana dia, daripada anjung istana, tengok nampak bulan tu terbelah, ya. Satu sebelah jatuh di Jabal Qubis, sebelah lagi di Sadawa. Nama tempat tu Sadawa, ya, satu gunung bukit, ya, di Sadawa. Jadi dua. Kemudian dah masuk kepada Nabi. Dia kecil small, masuk, ya, masuk ke zaman daripada kanan ke kiri lah, kanan ke kiri, ya, masuk keluar balik. Kemudian kedua-dua belah tadi bersambung dan berhubung balik kepada asal. Itu di antara yang nampak oleh Maharaja Cheraman Perumal. Maka dia beriman, dia pun turun mencari Nabi, ya. Tapi dia tak sampai, ya, tak sampai bertemu dengan Nabi. Dah sampai di Hijaz, di Saudi sekarang, sampai di Hijaz, tapi tidak sempat bertemu Nabi. Dia ditimpa kena penyakit sakit, wabak, ya. Maka dia pun meninggal. Jadi sebelum dia meninggal, dia dipimpin oleh seorang ulama, Ibnu Mubarak tadi kita sebut. Ibnu Mubarak ni teman dia, ya, nak bawa sampai ke tanah suci. Jadi Ibnu Mubarak lah terima amanah daripadanya. Dia pesan, dia kata, nanti kalau kamu dah balik, tolong bina satu masjid atas nama aku. Jadi adalah di Malabar satu masjid yang dibina atas nama ada Cheraman, ya, Masjid Cheraman, ya. Sampai sekarang ada masjid itu, menjadi ziarah, banyak orang ziarah, kalau ziarah ke India, eloklah kita pergi ziarah juga di situ, ya. Ya, itu di antaranya lah. Begitu di antara sedikit maklumat yang boleh kita dapat daripada kenyataan yang kita baca sekarang. 95. Masalah, bulan belah itu adakah masuk ia dalam belah baju leher, kemudian lengan baju? Masuk leher baju, keluar lengan.
Ya, macam itulah yang disebut dalam hadis. Kata Qastanani rahimahullah anhu, jaga-jaga barang yang disebutkan dia oleh tukang-tukang cerita akan bulan itu telah lalu masuk ke dalam belah baju di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluar ia daripada lengan baju, maka iaitu tiada asal baginya, tak ada sandaran dalil, ya. Quran pun tidak ada, hadis pun tidak ada, asar sahabat pun tak ada, ya. Asar diperkata sahabat itu panggil Al-Quran, Allah, hadis, Nabi, asar itu perkataan sahabat, perakuan sahabat, ya. Itu dia, ya. Tidak asal bagi, seperti yang telah dikaitkan oleh Syekh Badruddin Az-Zarkashi daripada syekhnya Al-Imam bin Kathir, dan telah mendalui akan keduanya bagi jawab demikian itu oleh Imam Nawawi dalam Al-Fatawa. Kerana ditanya orang daripada dua lelaki yang berbantah-bantahan pada belah bulan zaman hayat Rasulullah SAW, maka kata seorang daripada keduanya, belah dua ia satu masuk dalam lengan baju kanan dan keluar daripada lengan baju kiri, ya. Dan kata yang seorang lagi, tidak begitu, bahkan turun kedua belah bulan itu ke hadapan Nabi, tidak masuk ia dalam belah dada bajunya. Maka jawab Imam Nawawi, keduanya itu tidak betul, dua-dua tak betul. Dipareka, ni reka lah. Nah, dia bulan tu turun, dia datang, dia masuk lalu depan Rasulullah tu, maknanya dia keluar balik. Masuk terus. Itu saja. Nampak seolah-olah macam masuk dalam badan Nabi lah, ya, masuk dalam badan Nabi, ya. Sebab tu kita ada satu penyakit, penyakit matahari kita ada, penyakit bulan kita ada, dia panggil lunatic, ya. Orang manusia ni ada satu penyakit, dia panggil penyakit lunatic. Dia main bulan 15 hari bulan, dia tidak betul, ya. Bila main 15 hari bulan 15 bulan Islam pegang matahari, dia tak betul, akan jadi perkara pelik-pelik, ya. Lunatic dia panggil, penyakit matahari tak ada, ya. Matahari tak beri kesan. Ini adalah menunjukkan bahawasanya yang kata bulan tadi ni belah dua, dia masuk dalam badan Nabi, ya. Itu dia kata masuk badan Nabi, dia tak kata masuk ke leher keluar ke lengan, ya. Dia masuk badan Nabi, dia keluar balik lah, kanan ke kiri, begitulah, suasana dia. Itu saja yang ada sebut takat tu, kita jangan lebih, sahabat-sahabat pun tak tinjau begitu lebih, ya. Maka itu kita ada penyakit lunatic. Lunatic ini bukan semua orang kenal lah, orang yang kena penyakit lunatic ni tengok pelik-pelik. Ada saya seorang kawan saya masih hidup sekarang lah, dia ada lunatic lah, ya. Susah jampi dia bangun, memang dia macam tu, ya. Sepanjang hayat, semua hidup dia, penyakit ni tak boleh berubat, tak boleh berubat, dia bukan psycho, dia bukan psycho, bukan psycho, bukan psychopathic, bukan, ya. Psychopathic pun gila, ya, tapi gila tak masuk ubatnya. Gila ni orang susah, orang ramai jadi susah dengan dia, gila tu kan. Orang ada penyakit dengki, ya, dengki hasad tu lunatic, faham, tu, ya. Penyakit dengki, kan, hasad, dengki, ya, buruk sangka, itu penyakit masuk lunatic tu, ya. Itu saya kata ramai kita lunatic, sampai satu peringkat dia sendiri akan berubah pemikiran. Macam kawan saya ni, tiap-tiap kali 5.15 dia ni pergi airport, dia bersandang di pagar kapal terbang, tengok kapal terbang naik turun tiap-tiap 15, isteri dia pun tahu, dia start dan dia bawa kereta, habis sembahyang Isya dia bawa kereta pergi airport, dia park kereta. Genius, dia ni graduate in sociology, humanity, ya. Tentu tinggi kan, tapi tak ada dikah, pegang pagar terbang sampai subuh. Dia boleh berdiri, dia buat kapal terbang naik turun, ya. Ataupun duduk tepi parit, dia duduk parit tak besar, dia duduk dia renung ayat parit, ya. Dia kata macam mana nak buat, Ustaz? Tolong bagi tahu macam mana nak berubat. Tak boleh, yang tak boleh berubat, nampak, mereka hang mati ya. Itu aja. Cara lain tak ada, hang bawa matilah penyakit ni, ya. Sebab itu memang sudah ada dengan kita, tak dapat tidak. Maka kerana itu kita perlu adalah ilmu ni, bila kita ada mutasawuf, ilmu zikir, insya-Allah. Walaupun ada penyakit tu, tapi dia tak menyusahkan orang, dia tak menyusahkan diri dia sendirilah, ya. Itu artinya. Sambung insya-Allah.
Masalah bulan belah itu jikalau sebetulnya tentulah khabarnya itu mutawatir. Mutawatirnya maknanya perkara yang sahih, akan didengar oleh lebih daripada 3 orang, akan disampaikan kepada lebih daripada 3 orang, akan diterima oleh lebih daripada 3 orang, itu kita panggil mutawatir. Hadis-hadis Nabi yang kita jumpa disebut mutawatir. Mutawatir, ya. Kalau kita buka baca kita hadis, dia bunyi muttafaqun alaih. Bunyi muttafaqun alaih maknanya bersepakat ke atas hadis itu oleh para ulama. So misalnya Imam Bukhari, Muslim contoh. Ya, hadis itu mutawatir, kuat, ya. Hadis ini mengikut adab ilmu hadis, suatu hadis yang didengar daripada Nabi oleh 3 orang, disampaikan pula oleh 3 orang, diperpanjangkan rawinya 3 lebih daripada 3 orang sampai kepada 3 orang ulama hadis yang membukukan hadis, maka hadis itu status dipanggil mutawatir, cukup kuat, tidak ada ragu-ragu lagi, boleh bawa hujah, ya. Dia ke bawah nombor 2 daripada Al-Quran. Quran nombor 1 dan nombor 2. Itu status saja, ya, tinggi. Okey. Maka itu kata musannif, bulan belah jika sebetulnya tentu khabarnya itu mutawatir dan bersekutu semua orang mengetahuinya. Maka iaitu tidak demikian, bagaimana boleh dibilangkan betul benar adanya? Al-jawab, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi, ya, seorang ulama mujtahid fatwa. Tak ada hari ini. Hari ini tidak ada ganti, ya. Mangkat dia tak ada ulama lain boleh ganti tempat dia. Tak ada. Ya, mujtahidnya ada 5. Mujtahid, ulama mujtahidnya ada 5, ya. 2 di atas tak ada ganti. Ulama mujtahid mutlak, mujtahid fatwa. Dua-dua ni tak ada ganti, ya. Mutasab, muqayyad, mazhab tu ada. Yang 3 lagi ada ganti. Ya, muqayyad, mutasab, mazhab. Ulama mujtahid, muqayyad, ulama mujtahid, mutasab, ulama mujtahid, mazhab. 3 ni ada ganti. Sepanjang zaman ada. Ya. Tapi yang 2 asalnya, yang asal tu. Yang pertama mujtahid mutlak, 4 orang ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i wa Hanbali. Itu masuk dalam mujtahid mutlak, tak ada ganti lah. Jangan carilah. Dan ke bawah daripadanya mujtahid fatwa. Seumpama Imam Nawawi, Syarafun Zakaria, Syarafun An-Nawawi. Nama dia Zakaria, ya, Syekh Zakaria Syarafun An-Nawawi. Itu nama panjang dia kan. Ya. Kita boleh tengok dia ada kitab, dia syarah hadis Muslim. Masya-Allah, ya. Hadis Muslim itu dia syarah, dia bagi komentari. Ya. Ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan boleh beli kitab, di kedai-kedai kitab. Kos dia lebih kurang dalam 2,700, ya. Dapat satu set syarah Imam Bukhari. Kita nak baca hadis Bukhari, kita nak baca syarah, baru kita boleh faham. Jangan terus baca hadis. Kita bukan orang dia, kita kena baca dia punya kupasan sajian oleh ulama seperti Imam Nawawi ini, dengan kealiman dia begitu halus, dengan kesibukannya, ya, menulis kitab sampai tak ada masa nak berumah tangga. Kalau aku menikah hari tu, kesian bini aku mati kering. Pasal tak ada masa aku nak tengok dia, tak ada masa nak cari makan bagi dia makan, tak ada masa nak tengok penyakit dia, tak ada masa nak jaga keselamatan dia. Tak menikah, umur 42 mati, 42. Ya, tapi ilmu dia seolah-olah macam 1300 tahun. Pasal orang dia pakai dalam kitab dia hari ni, nampak? Orang sebut nama dia lagi, ya. Kan? Seolah-olah dia hidup sekarang. Inilah kelebihan Imam Nawawi, ya. Maka tu kita kena baca kitab-kitab dia, ya. Segala hukum hakam yang dibawa oleh Imam Nawawi ini putus, ya. Tidaklah, itu kita nak biar faham, ya. Ada perkataan setengah orang mulhid dengan kata mulhid ni golongan kafir, orang-orang yang tak terima ada Tuhan. Kita panggil mulhid. Siapa mulhid? Mereka yang tak terima ada Tuhan. Ataupun kita sebut sebagai etis, ataupun dahriyun. Arab kata dahriyun, dia hidup dengan masa. Seumpama pelita minyak, habis minyak padam, ya, tu dia faham, ya. Tak ada Tuhan, tak ada agama, agama candu masyarakat. Ini kata mulhid. Apa siapa mulhid ni?
Ya, adapun perkataan setengah orang mulhid itu katanya, jikalau ada berlaku sungguh bulan belah itu, tentulah dinakalkan dengan mutawatir. Tentu ada rekod. Tentu ada rekod yang otentik, rekod yang sahih. Ya, ditulis oleh para saintis dan sebagainya. Kan? NASA pun tak pernah sebut. Ya, NASA pun tak pernah sebut perkara ni. NASA lah yang paling dekat, yang paling terdekat dengan kita sekarang ni, karena mereka banyak ke angkasa, kan? Banyak menjelajah ke angkasa. Dan bersama-sama ahli bumi semuanya mengetahui, tidak tertentu dengan orang-orang Makkah sahaja. Maka itu telah dijawab ulama dengan katanya, adalah belah bulan itu berlaku ia pada malam hari, dan kebanyakan orang-orang ada tidur cukup dengan lalai, lena, dan pintu semua ada berkunci, dan orang-orang tidur itu semuanya berselimut dengan kainnya. Sedikit orang berfikir ke langit, memandang kepadanya, melainkan jarang sangat-sangat, dan setengah daripada barang yang kita nampak, lihat dengan mata kepala akan berlaku adat, iaitu gerhana bulan lainnya daripada segala ajaib dan segala cahaya di langit, dan bintang berekor yang besar-besar, ya, dan lainnya daripada apa-apa yang jadi di langit malam-malam berlaku ia, dan tiada bercerita dengan dia melainkan seorang padahal tidak berpengetahuan sisi daripada mereka itu kerana barang yang kami sebutkan. Berlaku peristiwa belah bulan ni malam, orang duduk tidur. Mana sebab orang tahu, sebab tu benda tu tak betul. Ya, majoriti manusia tidur. Tak dan nak tengok, tak kesempatan. Nak buka pintu, nak buka tingkap, nak tengok langit. Tak ada pasal nak tengok langit, bukan? Ya. Maka tu Nabi dalam syariat Rasulullah, orang Islam ni, kita bangun malam, sembahyang tahajud. Pertama sekali sebelum kita sembahyang tahajud, tengok langit dulu. Bangun malam, nak sembahyang tahajud, muslimat, ya, tak boleh keluar je rumah, jangan keluar lah. Duduk dalam rumah, buka tingkap. Ya, tengok langit. Bacalah ayat, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab, sampai innaka la tukhliful mi'ad. Baca Ali Imran, ya. Kita baca, tengok langit, kemudian sembahyang tahajud. Ini sunnah Nabi. Nabi tengok langit, ya. Tidak, ya. Nampak kebesaran Allah Subhanahu Taala. Kita nampak apa di situ? Kita nampak bulan. Ya. Kita nampak apa lagi? Bintang. Wan najmi idza hawa. Ya, cahaya bintang, ya, yang paling dekat dengan bumi, cahayanya sampai ke bumi 4 tahun. Bintang yang paling dekat dengan bumi, cahaya dia sampai ke bumi 4 tahun. Punya lama. Bila nak sampai 4 tahun, bintang tak datang turah, dia bintang lain. Nampak? Cahaya duduk jalan lagi, 4 tahun tak sampai lagi, dia tinggal cahaya. Dia dah pergi ke lain dah, bintang. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, wan najmi idza hawa. So kita tengok kan bagaimana besarnya, ajaibnya penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mendorong kita kepada beriman, ya. Banyak lagi kan, ya, wa idza sama, kita tengok kan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, apakah tidak kamu lihat bagaimana Allah menjadikan anak unta. Tak itu kan, wa idza sama wa ila samai kaifa, bagaimana Allah meninggikan langit. Sebab orang Arab ni siang dia tak jalan, siang panas. Dia akan berlindung di celah-celah bukit, di celah batu-batu, rock, ya, di celah-celah apa yang boleh terlindung daripada panas matahari. Malam baru dia jalan. Bila malam jalan, dia tak ada macam kita jalan raya ni, pada pasir. Apa yang bagikan tanda dia? Bintang. Dia akan semua akan tengok langit. Nampak? Dapat tengok langit, bintang-bintang itulah yang menjadi panduan. Buruj, dia ada buruj, bintang tu ada buruj, kelompok-kelompok bintang, ya, yang berbentuk macam-macam rupa, ada bentuk binatang, ya. Seperti kita tengok jam bintang 12 kan, bintang 12 dia ada 12 gambar, ya. Pisces, ikan, ya. Virgo, ya, lembu, ya. Capricorn, kambing, ya. Libra, timbang,
Dia tak ya? Dia tu bukan dia reka-reka tu. Memang dia punya buruj, bentuk kumpulan bintang-bintang tu macam bentuk kambing. Jadi Capricorn. Dan kita semua ada satu bintang. Semua ni ada seorang sebiji. Tapi tak boleh ambil bintang tu. Kita ada seorang sebiji tau. Ya? Jadi setiap anak Adam, satu anak Adam jadi, Allah jadikan satu bintang. Ya, sebab tu orang tengok tangan, tengok tapak tangan, palmistry, tengok tangan kan. Ya, dia boleh tahu, dia kata ni hang punya bisnes tak apa jadi bintang hang gelap. Ya. Allah yarham Tuku Abdul Rahman. Dia pergi tengok dekat fortune teller. Tahu siapa tengok nasib orang tu tengok borong. Tengok borong, dia dengan David Marshall. Masa tu dua-dua David Marshall ni sama dengan Tunku lah. Dia pandai dua-dua lawyer kan, lulusan daripada England, ya. Dia pergi jalan di Pitt Street, Pulau Pinang ni, ya, lebuh Pitt, Mesir India kan, ya. Dia pergi jalan, tengok banyak orang India yang dia tengok, yang duk tengok nasi dengan borong hijau kecil. Ya, dia ada kad, dia tulis kad panjang, borong tu dia pergi ambil kad. Dia buka pintu, borong tu pergi ambil kad, dia tu dia bacalah kad tu. Jadi Tunku Abdul Rahman kata kat David Marshall, mari kita try tengok. Dia persinggah lah, ya, singgah tepi kaki lima tu, suruh tengok siapa yang nasib. Masa tu dia lawyer lah, dia practice lawyer, tak dia apa lagi. Dia ada orang David Marshall sama juga Singapura, ya. Kemudian dia tu tengok, oh dia punya bintang banyak bagus, bintang banyak cerah, you jadi orang besar. Dia kata kat Tunku Abdul Rahman, ya, you jadi orang besar tau. Ini Melaya, you jadi orang besar. Dia bergelak ada orang. David Marshall tengok dia senyum, dia tengok dia macam mana. Biar dia ni merepek dia kata Hindu ni. Dia berbayar lah kat dia 2 rupang. 20 sen ni. Masa 20 sen tu besar lah. Kalau kita 20 sen sekarang sama dengan 32 ringgit tau. Sekarang 2 rupang sama dengan 32 ringgit. Sekarang present. Dia buat kajian seminggu sudah saya baca artikel ni. Dia boleh habaq okey. Itulah rupanya jadi suruh. Bila tunggu jadi suruh, tu tunggu cerita dalam TV saya tengok tu. Black and white TV masa tu, black and white TV, ya, belum color lagi. Ya, tunggu cerita saya dengar tu lah, di TV saya ambil cerita lah tuan-tuan ni. Ya, daripada mulut dia sendiri, itu dia lah. Itu dia antaranya kita sebut tadi, ya. Bintang, kita ada bintang kita ni cerah atau tak cerah bergantung kepada kehidupan kita lah, ya. Tapi kita tak boleh baca lah tu. Aku punya bintang gelap yang buat kau tak adil. Tak betul lah, ya. Kita Islam ni kita baca takdir. Kita tak baca bintang, ya. Sebab tu tak boleh, tak boleh pakai. Maka ilmu tengok bintang ni, tengok nasib, tengok bintang, dia panggil ilmu nujum. Tu panggil nujum tu. Faham, ya? Tukang nujum, ya. Tukang nujum siapa? Tengok nasib kita berdasar kepada bintang. Tu panggil nujum, najmi, bintang. Ya. Faham, ya? Tak boleh, ya? Tak boleh. Kita tak boleh percaya kepada horoskop bintang 12, ya, tak boleh kan. Ya, itu artinya lah. Baik, sambung, ya. Tambah lagi kita sambung ni sikit lagi, ya, insyaAllah. Di bawah kan Imam Nawawi kata apabila perkataan setengah orang mulhid sampai kepada itu telah dijawab ulama, katanya adalah belah budak berlaku ya pada malam hari. Sampai nak kita baca kata setengah ulama lagi bawah sekali muka surat 93 sikit lagi, ya. Dan terkadang adalah bulan ada ia pada ketika itu pada setengah tempat lalunya dan tempat turunnya yang zahir ia bagi setengah angkasa, tidak zahir pada setengah angkasa. Ya, bulan dia duduk tang ni belah tempat lain tak nampak, ya. Dia berjalan jalan rata, dia tak macam matahari, ya. Tapi dia sentiasa mengikut. Dia merupakan sebagai satelit, ya, satelit matahari itu satelit, ya, kepada bumi dan bulan. Sebagaimana ada zahir dia bagi kaum ghaib daripada satu kaum dan maka tu jawab bahawa bulan tu ada di mana-mana, ya. Dia boleh ada belah timur, boleh ada belah barat, ya. Macam matahari juga, matahari kan. Kita duduk di tengah sekarang khatul istiwa. Kita tengah-tengah, kan. Greenwich kita dapat tengok tengah langit. Orang duduk di belah utara, North Pole, belah utara, South Pole, Arctic, Antarctic, ya.
Dia nampak matahari naik begitu. Tak ada. Dan ada tak nampak langsung matahari. 6 bulan tak nampak matahari. Ada negara yang 6 bulan tak nampak matahari. Gelap. 6 bulan cerah. Ya. Masya Allah. Ya. Kalau kita balik Mekah kan, naik kapal terbang ya. Ada setengah, saya pernah dapat 2 kali masa balik kapal terbang tu daripada Jeddah ya. Boleh nampak bumi ni ada dua, satu gelap, satu cerah. Matahari matahari duk travel, maksud terbang tu, dalam gelap tentu jumpa cerah. Ya, nampak betul dia setengah cantik betul kan. Ikut tingkap cermin kita tengok kapal terbang ya. Sebelah. Macam itulah. Matahari sendiri pun ada 2 ya, hitam dan cerah. Yang hitam tu malam, yang cerah tu siang. Apatah bulan lagi, bulan dia berjalan terus ya, dia belaga. Matahari dia macam tu ya. Tak dapat tidak, maknanya banyak daerah-daerah yang boleh nampak bulan, ada daerah yang tak nampak bulan. Itu sedikitlah kita faham di sini. Maka apa yang disebut oleh Allah SWT, maka itu kita bacalah surah yang ada bulan ni. Surah apa? Muslimah Muslimin ya, Suratul Qiyamah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kerisauan, ada kesedihan ya, ada tekanan ya, badan letih, tak bersemangat ya, jam, stres ya, baca surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a idhamah ila akhir. Boleh ya? InsyaAllah hilang. Sebab dalam tu ada kelebihan, antaranya ada bulan dalam tu. Yas'alunaka yaumul qiyamah fa idza barikal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'ash syamsu wal qamar. Itu dia ya. Mereka bertanya kepada kamu ya Muhammad, bila kiamat? Katakan apabila bulan sudah pudar, matahari mulai gerhana. Tengok ya, bulan pudar, matahari gerhana. Tak nampak cahaya bulan. Bulan ada, tak nampak cahaya. Itu kita ya. Sebab tu kita ada 2 ya. Ada satu bahagian di sebelah kiri itu dia lebih kepada bulan lah ya. Dia JPEG ya. Sebelah ni dia lebih kepada audio. Sebab tu bila kita mengaji kan, Tok Guru duk baca loi ya. Tak ada kupas, tak ada saji baca begitu loi. Kita audio saja. Gambar tak ada kan? Lena. Ya. JPEG gambar tak ada. Bagilah gambar sikit. Burhan, dia panggil burhan ya. Bagi gambar je saya buat je ya. Cerita bagi gambaran sikit. Tuan-tuan nampak, celik lagi mata ya. Bila mata tak kecil tu, maknanya kita punya JPEG jalan lah. Kalau mata mula duk pedam tu, tak jalan lah. Okey, sahih ya. Baik, sambung. Dan masuk kita kepada bab yang ke-21, bab maja'a fil khas. Telah datang kepada menyatakan hadis yang membicarakan telan bumi. Masya Allah ya. Mana kita nak mula ni? Kita tengok pada muka surat 96. Dia punya starting tu ada muka surat 96 ya, iaitu perkara 97. Yang atas tu hadis belum masuk lagi, dia bawa hadis tu balik. Ketahui akhirnya saudaraku adalah telan bumi satu daripada azab besar yang diturunkan Allah kata manusia merasainya dalam dunia lebih dahulu daripada merasai azab akhirat. Akan berlaku peristiwa telan bumi. Maka telah ada diturunkan telan bumi itu ke atas umat Nabi yang dahulu-dahulu. Dan juga diturunkannya ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi azab juga, tetapinya ringan daripada telan bumi umat yang dahulu-dahulu itu tentang tidak meratai. Lepas dulu kena ada telan bumi ni, tapi teruk berat-berat lah lepas kena dah. Kita zaman belakang ni dah kurang. Zaman Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad tu ya, azab tu dia ringan. Allah tak turun azab berat pasal Nabi kita Muhammad ya. Kemuliaan Rasulullah ada 3 perkara kerana Nabi itu kita ringan tu. Pertama, azab kubur. Azab kubur ni tuan-tuan lebih besar daripada azab neraka tu. Azab kubur ni lebih besar.
daripada azab neraka. Asalnya bukan sekarang ya. Oleh kerana jasad Nabi akan dimasukkan ke dalam kubur, maka Allah angkat azab kubur. Nampak tak? Kemuliaan Rasulullah. Demi kerana Rasulullah, Allah Ta'ala ringankan azab kubur tu. Ambil separuh daripada azab kubur tu, masukkan ke neraka. Neraka jadi berat. Sebab tu kita minta azab kubur tu. Allahumma na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Tengok. Kita minta doa. Doa jangan. Doa tahiyat akhir. Sebelum kita bagi salam, baca tahiyat. Akhir kita baca tahiyat sampai Hamidul Majid, kita pun sebut. Allahumma na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Masya-Allah ya. Allahumma ya Allah, aku berlindung daripada azab kubur, bawa azab neraka. Asal nak beritahu kata kubur tu azab dia begitu berat. Dia begitu kan? Saya masa muda-muda sembahyang di masjid Melbah, masa tu Allahyarham Pak Haji Umar kelahiran Haji Ruslan lah Pak Haji Umar Pak Haji Umar imam satu. Nombor dua Haji Ishaq, bukan Haji Ishaq boleh ni ya. Nombor tiga Haji Bilal, nombor tiga Haji Hajar, yang empat Haji Bilal. 4 orang, empat dah masa tu lah. Saya pun baru menikah duduk Melbah, rumah mak mentua depan masjid ya. Tu ya, tu sayang dengan karya ni. Saya sayang karya Melbah sebab ada hubung kait dengan saya sendirilah. Jadi dia habis sembahyang subuh di Pak Haji Umar ni, dia akan tidur tau. Dia akan baring, dia baca Al-Nasrah. Dia ni baca Al-Nasrah baca Al-Nasrah. Saya pergi duduk dekat dia. Dia Pak Haji, dia suka baca doa. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar. Nampak ya? Wasri'na bihaqqil Qur'anil 'azim wa nabiyikal karim wa hadaitana ila siratal mustaqim. Baca doa tu sampai saya hafal ambil di mulut dia ya. Saya tanya Pak Haji, pasal apa Pak Haji minta azab kubur dulu Saja tanya, nak tengok apa dia kata. Saya mengaji dah masa tu Dia kata azab kubur dia berat mula-mula. Dia kata mula-mula Allah Ta'ala turun azab tu, dia letak kubur tu paling kuat azab dia. Neraka tak kuat lagi ya. Tapi memandangkan oleh kerana kubur tu akan menanggung jasad Rasulullah. Demi kemuliaan keagungan Rasulullah, Allah ambil setengah azab kubur, hempuk masuk ke neraka. Tu dia lah kelebihan Rasulullah. Tidak. Maka tak dapat tidak ya. Itulah di antara kelebihan Rasulullah SAW. Yang pertama ya. Yang kedua, bala. Tiap-tiap pagi turun bala tau. Bala turun tiap-tiap pagi ya. Dia kata lebih kurang dalam pandangan bumi ni, lebih kurang 7 kaki pada pandangan mata kasar kita ya. Azab bala tu turun. Maknanya kalau turun bala tu habis. Maknanya tidak ada satu orang pun boleh tinggal di dunia ni. Maka Allah berikan demi Nabi Muhammad SAW. Nabi buat apa? Nampak tak? Demi Rasulullah, Allah tahan kubur bala tu, tukar beri jadi rahmat. Nampak tak? Dengan kerana Rasulullah. Tak mana Rasulullah? Doa kunut. Tu Imam Syafi'i ambil tu. Imam Syafi'i letakkan fatwa dia, ijtihad dia. Rasulullah baca kunut sampai dia meninggal dunia. Dibaca pada sembahyang subuh. Mazhab Syafi'i. Pasal Imam Syafi'i bukan tak tahu, dia pergi mengaji di Iraq. Dia jumpa Imam Hanafi dulu. Ya, ulama-ulama Imam Hanafi tak baca kunut. Nampak? Dia kaji pasal apa tak baca kunut? Dia lihat daripada sudut hadis. Tidak ada kekuatan hadis ya, yang menyokong adanya doa kunut. Jadi dia pun tak buat. Ya, dan dia bawa kunut dalam sembahyang witir bulan Ramadan. Imam Hanbali, anak murid Imam Syafi'i sendiri pun tak baca kunut. Nampak? Sebab dia tak pandang pada sudut lain. Imam Syafi'i luas. Dia pandang pada banyak skop. Ya, banyak sebab. Antara sebabnya baca ni, dia jumpa hadis ni. Ya, akan turun bala. Tiap-tiap hari turun bala ke atas muka bumi ni ya, yang akan merosakkan semua manusia. Bala ni kita tak tahu macam mana jenis bala nak turun tu. Ya. Tapi secara tidaknya bala tu ada pada 5 tempat lah. Pertama, hilang hidayah. Tu
turun kufur. Nampak tak? Lepas tu kita minta doa kunut, Allahumma hdini fiman hadait. Bala yang nombor satu sekali, Allah angkat hidayah. Tak dapat hidayah, ya, itu bala besar tu. Kalau tak dapat hidayah, habislah. Manusia akan jadi sesat, kufur. Maka kunut kita mula dengan Allahumma hdini fiman hadait. Kedua, dalam hilangnya sabar, hilangnya syukur, hilangnya rasa tawaduk, kerana masuk bala. Bala dia apa? Sombong, dengki, hasad. Maka kita minta wa'afini fiman afait. Afiatkan akan aku, ya Allah, seperti yang telah Engkau afiatkan mereka yang diberikan keafiatan. Dalam dia penting. Dalam dia penting daripada luar. Luar klinik ada, doktor ada. Don't worry. Nampak tak? Dalam ni siapa pun tak boleh rawat. Kacau nah. Sakit ni boleh menyebabkan orang lain susah. Dengki kan? Dengki orang lain susah kan? Kalau sakit jantung orang lain tak susah. Sakit jantung orang lain tak susah dah. Orang gelak ada lagi. Nak kena bayar ni 30-40 ribu nak belah jantung. Tak itu lah. Tapi kalau kena penyakit dengki, ya Allah, semua kedai ni tutup. Betul tak? Sesat, habis jadi kufur. Nampak ya? Maka tu kita minta wa'afini fiman. Imam Syafi'i dia tengok pada skop tu. Nampak tak? Ya? Dia pun tahu hadis tu sahih, boleh pakai. Nampak tak? Golongan-golongan yang tak faham ni lah, ya, yang cetek ilmu dia, ya. Yang cetek ilmu hanya dilihat pada sudut hadis saja, ya. Sudut lain yang tak perhati, maka tolak, jangan pakai kunut. Maka yang terpikat Dr. Wahbah Zuhaili mangkatlah, ya, Mujadid Islam yang ke-14. Dia kata ikut ulama-ulama mujtahid kita buat semua betul. Jangan bantah dia, dia pak ahli dalam semua bidang. Dia ada ilmu-ilmu alat yang luas. Ilmu alat ni lah antaranya, ya. Kita nak mengajar, saya nak mengajar ni dalam, bukan ada ilmu ni saja, kena ada ilmu lain sama, ilmu sejarah kena ada, ilmu kemanusiaan kena ada, ya. Banyak ilmu lain yang membantu kita untuk memahami hadis Nabi. Boleh kan? Kita ambil begitu. Sambung insya-Allah, ya, kita lihat. Jadi maka kata musannif, ya, yang ketiga tak apa ni, yang kedua. Yang ketiga, Nabi, kerana Nabi SAW tadi ini Allah SWT angkat bala, angkat musibat akhir zaman yang kita telan bulan. Bulan telan bumi, ya. Bala sekarang banding dengan bala yang timpa kepada kaum Samud, kaum Ma'ad. Kita belum ada lagi api keluar daripada matahari. Dia berada langit, tak ada lagi. Tapi duduk berlaku dia Israel sekarang. Israel, ya. Sekarang, ya. Burung-burung ababil terbang lah ni. Bawa batu-batu sijil sekarang ni di Israel. Tak sampai kat kita tau. Dia api keluar daripada bumi, api datang daripada langit. Dia nampak rumpun-rumpun api turun, ya, dengan bibit-bibit halus, ya, dia terbang di udara. Rupanya berlaku juga. Ada doa kunut kan, ditambah doa ni. Tapi kita tak bawa lah, nak bawa panjang sangat kan. Dan sekali-sekali saya bawa juga doa tu kan. Minta seperti mana yang Allah timpa kepada kaum tentera gajah, engkau timpakan kepada mereka. Nampak tak? Hantar burung-burung ababil. Dia ada doa kunut nazilah tu ada. Ada kunut nazilah tu. Ya. Ya, kita baca doa tu, banyak orang baca. Imam-imam di dunia ni yang baca doa tu, Allah makbul lah. Ya. Kalau Allah boleh hantar burung ababil kepada tentera gajah, kenapa tak boleh hantar tentera Israel? Nampak ya? Allah hantar subuh, makbul hajat mereka, ya. Nampak burung ababil, burung tu dia hitam tu, besar macam kodok lah. Ya? Hitam macam arang burung tu. Burung ni dia duduk di pinggir-pinggir di puncak-puncak gunung. Sekarang ni ada, sekarang dia duduk di puncak-puncak gunung, ya. Di Gua Sur ada di puncak gunung, ya. Di Madinah ada, di Mekah pun ada, ya. Kononnya mengikut dalam tafsir Marbawi, imam kita ni yang tulis ni, ulama yang carang kitab ni, dia ada satu kitab tafsir Juz Amma, tapi tak ada jual di kedai Nabi, tak ada stok, tafsir Juz Amma. Kalau tuan-tuan ada tafsir tu, buka, tengok dalam tafsir surah apa nak, suratul Fil. Dia kata burung-burung ababil ini
burung-burung kesayangan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dia bagi dia makan gandum. Tiap-tiap hari Abdul Muttalib dia tabur gandum. Dia akan turun daripada puncak-puncak gunung. Nampak tak? Ya? Makan burung, makan apa? Gandum-gandum yang dihidangkan oleh. Sebab tu bila jadi perkara ni, depa tu loh, salah hantar depa batu balik Abdul Muttalib ya. Maka Allah untuk hantar depa sendiri bawa batu-batu sijil sambil memegang tiap-tiap burung bawa 2 biji batu. Masya-Allah dengan kaki dia. Masya-Allah lah. Macam mana punya burung tu lah. Ada sampai sekarang, wujud sampai sekarang ada di puncak-puncak gunung di Asia Tengah, Asia Barat. Itu di antara yang kita sebut tadi, dan Allah izinkan berlaku di Israel. Yang tu dia tak boleh buat barang lah. Dia tak boleh buat apa, tak ada cara lah ya. Tak ada satu mana pertahanan awam tak boleh ambil, tak boleh menghadapi bomba, tak boleh menghadapi ya, tak mampu. Tentera dia pun tak boleh hadapi ya. Jet fighter semua tak pakai. Terbang jet fighter meletup. Nak pergi cari apa? Tu lah, burung tu masuk dalam dia punya propeller habis. Ya. Rosak kan? Ini di antaranya memang berlaku sekarang. Saya ada kawan saya di Tel Aviv, kawan saya ya. Dia beritahu dengan saya lah ya, Syekh Osman, nama dia Osman ya. Dia daripada orang Yaman, menikah dengan perempuan Yahudi, duduk di Tel Aviv. Kontak dengan saya lah, dia hantar kontak, masih lagi hantar. Dia lah beritahu dia kata memang tak keluar sebab media especially bahagian apa nama ni dikontrol oleh Israel ya. Internet kita Israel kontrol, Google ya, itu semua dia pegang lah ya. Maka tak dapat tidak, Microsoft itu daripada Israel ya. Dan Malaysia banyak membantu dalam Microsoft ni. Walaupun kita boikot banyak perkara, ada perkara tak boleh boikot habis kita. Apanya bidang internet tak boleh ya, tak boleh. Kita tak boleh boikot, kena pakai dia, kena support dia lagi ya. Malaysia belanja setahun pun hampir bilion juga lah untuk nak dapat perkara macam ni kan. Itu kita ambil faham, kita dapat tidak ya. Jadi maka kata musannif ya, dan juga diturunkan ke atas Muhammad akan jadi azab juga, tetapi ringan daripada telan bumi umat sama tengah paragraf 97 ya. Tetapi ringan daripada telan bumi umat yang dahulu tentang tidak meratai, kerana kena ke atas umat Muhammad juga menjadi alamat kiamat, dan pula tiada berlaku demikian itu melainkan apabila telah penuh maksiat pada tempat telan bumi itu, maka tatkala itu kenalah azab telan bumi orang baiknya dan jahatnya sekali. Dan telan bumi yang jadi alamat kiamat itu 3, sebagai disebut dalam hadis. Dia kata an Hudzaifah bin Asid qal ashrafa alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghurfati wa nahnu tatadhakkaru as-sa'ah atau kama qala. Daripada riwayat orang sahabat Nabi, yakni Hudzaifah bin Asid radhiyallahu taala anhu, katanya telah menjenguk atas kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada satu bilik tempatnya ada tertinggi, padahalnya kami sedang beringat-ingat dan bercakap-cakap hal kiamat. Rasulullah keluar daripada rumah Nabi lah, nampak kami duduk bercakap dalam masjid, kami duduk sembang-sembang dalam masjid pasal kiamat. Nabi pun muncul keluar. Nabi punya rumah sebelah masjidnya ya, sebelah. Itu yang keluar Nabi ada dalam masjid sekarang ya. Tak dapat tidak, dilihat Nabi akan hal kami yang demikian itu, dan didengar ia pun lalu bersabda, faqala Nabi SAW, la taqumu sa'ah hatta taraw 10 ayati tulu'a syamsi min maghribiha wa ya'juja wa ma'juja wa dabbah. 3. Sabda Nabi, tiada berdiri kiamat itu hingga melihat sekalian kamu akan 10 tanda. Sini dia bang 3 ya, 10 hadisnya panjang ni ya, tapi dia ambil sikit ya, dia ambil 3 ya. Sekiranya 10 tanda, apabila telah habis terbit 10 tanda kiamat itu, maka berdirilah ia, iaitu terbit matahari pada maghrib. Adalah matahari itu sebagai yang kita lihat tiap-tiap hari zaman berzaman, iaitu terbit daripada masyrik ke maghrib, masyrik ke maghrib. Dalam Quran sebut Suratul Rahman, Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain
فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, Tuhan bagi dua masyrik, Tuhan bagi dua maghrib. Kerana menaik matahari dua tempat, turun pun dua tempat. 6 bulan dia berubah. 6 bulan dia naik cenderung sikit, 6 bulan dia lari sikit. Nampak tak? Dia tak status dalam tu tau. Dia tak stagnan dalam situ. Itu Tuhan nampak sendiri. Al-Quran kata sendiri ya. Matahari naik dua arah, turun pun dua arah. Masyriqain, maghribain. Ya, sebab tu 6 bulan. Masjid yang ubah, kiblat yang ubah tak. Jenuh dia ubah. Ya, biar api lah. Kita ambil satu antara dua kita ambil satu ya. 6 bulan dia berubah, kita jangan ubah. Jangan mengaji sejarah tu imam ikut tak boleh kan. Sebab yang bila dua dia naik dua arah, dia akan keluar dua musim. Dia turun dua arah, dia keluar dua musim. Sebab sudah ada 4 musim. Nampak? Faham ya? Ada 4 musim kan? Sebab naik matahari dua arah, turun dua arah. Itu dia punya kelebihan ya. Tak dapat tidak ya. Maka tatkala hampir kiamat dijadikan Allah Ta'ala matahari terbit daripada maghrib ke masyrik sehari ya. Mengikut dalam hadis, keterangan ulama menerangkan berlakunya matahari naik kok belah maghrib ni. Dia naik sekali sehari ya. Bukan sebanyak-banyak masa, sehari. Maka tu hari tu semua pakak beriman kepada Allah. Dia tengok matahari naik ke maghrib, habis orang kafir semua beriman. Tapi beriman masa itu tak ada apa lah ya. Iman orang ulama Indonesia, iman desperado. Apa makna dia? Desperate, tertekan jadi iman lah. Tak ada apa-apa lah. Bukan iman kerana dia sayang Nabi, kerana beriman dalam Al-Quran tak ya. Dia beriman kerana tertekan, takut. Takut bila tengok dah jadi matahari naik sebelah daripada maghrib, ini susah ni semua menjadi cemas, takut. Semua pakai beriman. Dia beriman tu macam iman Fir'aun lah. Iman Fir'aun bila masuk tenggelam, dia kata dalam Quran sebut, inni tubtul an. Fir'aun kata, aku taubat sekarang. Nak buat apa? Dah tenggelam dah, terambungnya dalam laut, baru nak taubat. Taubat ni tak pakai. Dia punya iman pun tak pakai ya. Iman dia tak laku. Iman desperate, orang putih kata desperado. Okey, tak pakai iman tu kita tak mau, tak ada nilai, ya kan? Dia kena ada iman tu dengan yakin, dengan percaya, dengan tasdik, dengan ilmu, baru ada iman. Maka tak dapat tidak yang kata tadi ini, maka antaranya kata tadi 10 tanda tadi ya, matahari naik, matahari daripada terbit maghrib ke masyrik akan jadi tanda hampir kiamat. Yang itu berlaku dalam sehari saja, nampak? Ya. Kemudian kembali ia terbit dan berjalan seperti adatnya biasa daripada masyrik ke maghrib. Keluar Ya'juj wa Ma'juj lagi akan datang. Babnya diterangkan dengan panjang lebar. Akan datang, kita akan baca Ya'juj wa Ma'juj pula. Tapi kita dapat sepatah lalu, Ya'juj wa Ma'juj ni satu jenis bangsa manusia. Dia pun manusia juga, tapi manusia yang luar biasa. Nabi manusia juga, manusia luar biasa. Nabi pun luar biasa juga. Al-bashar laisa kal-bashar, Rasulullah. Dia panggil al-makhluk laisa kal-makhluk. Beza dia kan. Dia pun makhluk, dia bukan makhluk biasa. Sebab dia makan semua. Dia makan besi, dia makan batu, dia makan apa dia jumpa dia makan. Ya'juj Ma'juj ni. Sekarang dia terkurung di satu lembah dengan ada benteng, benteng yang begitu besar dan tinggi yang dibina oleh Zulkarnain. Hampir dekat 2000 tahun lah. 2000 tahun dah ada benteng tu sekarang. Sampai sekarang tiap-tiap hari mengikut dalam kitab Kashful Ummah, kitab Syed Al-Fatani yang mengurai ya. Dalam Kashful Ghaib pun ada, wa Zainal Abidin Al-Fatani ada sebut dalam kitab dia ya. Di mana dia orang nanti gali nak keluar. Dia akan gali bawah nak buat tunnel. Bawah tu, bawah benteng tu ya. Dia nak buat tanah, dia korek, punya ramai lepas korek besar. Dia masuk maghrib berletih. Bila masuk maghrib, Allah jaga dia berletih, dia surrender. Apalah, kita continue besok lah. Naik balik, tanah tu tumbuh balik, tempat lepas gali tu tumbuh balik. Besok mai tengok macam tu, korek lagi. Dia pun tak putus asa ya, nak keluar. Sampai maghrib, Allah jadikan dia orang letih ya. Dia tak sanggup nak kuat.
mari kita relax dan esok kita korek balik. Macam tu lah sampai sekarang. Akan sampai satu masa Allah akan izin dia dapat keluar. Keluar lepas habis. Satu dunia sampai kampung Perlis dia main. Lihat, nampak lagi. Boleh tak nak? Sebab ada orang, mana tempat ada manusia, dia orang sampai. Dia sampai, dia ratah habis, tak ada seorang boleh tinggal. Ya? Orang ke manusia ke lembu, kambing ke batu ke, habis rumah-rumah kita semua dia kepas. Dia boleh makan batu besi. Nampak? Ini makhluk dia. Ya? Makhluk ni luar biasa. Akan datang. Ya? Dia orang tak besar. Dia orang tak besar sangat. Ya? Dia orang kecil-kecil je. Tapi ramai. Ya? Maka bergelimpang mayat-mayat manusia begitu banyak. Dan mereka ni pula tak ada. Nabi Isa dah meninggal. Mangkat awal dah. Dajjal dah lepas dah. Mereka ni lepas Dajjal. Lebih bahaya pada Dajjal. Ya? Dah lepas. Jadi mereka akan bertindak macam tu. Seluruh dunia tak ada siapa pun boleh nak tembak. Ya? Kalis peluru. Nak bakar kalis api. Ya? Tak boleh bagi rosak mereka. Tak ada jalan nak membinasakan mereka. Jadi apa yang boleh? Allah hantar nyamuk. Nyamuk juga. Nyamuk masuk ke telinga mereka, nyamuk tu masuk. Nyamuk tu boleh makan dalam dia. Habis organ dia kosong. Pakat mati bergelimpang. Mayat terlalu banyak. Seluruh dunia mayat bergelimpang banyak. Macam mana nak tanam? Tak ada siapa nak korek liang. Sebab orang pun tak ada nak korek liang. Ya? Maka tak dapat tidak, Allah hantar burung. Sebab tu burung makhluk Allah yang paling banyak. Burung banyak pada ikan lagi tak? Yang ni dalam kitab Aqidatul Najin. Saya tak jumpa hadis. Secara scientifical saya tak jumpa lagi lah. Ya? Tapi secara langsung dalam kitab Aqidatul Najin ada sebut burung lebih banyak pada ikan. Ya? Sebab apa? Ni, Ya'juj Ma'juj ni ikan boleh makan. Burung tak boleh. Burung duduk atas. Macam mana nak tangkap? Nampak tak? Sebab tu burung banyak pada ikan. Sebab burung tak ada di langit. Burung ada di pokok. Ya? Di mana si Ya'juj ni tak boleh ambil, tak nak tangkap burung. Ikan yang makan habis. Mana keluar semua habis dia makan. Sebab tu burung lebih banyak daripada ikan. Allah hantar burung makan bangkai-bangkai. Bangkai-bangkai Ya'juj. Bangkai Ya'juj ni ikan, ni burung akan makan. Allah tunjuk awal-awal kan kisah burung ni. Burung gagak kan. Kisah apa? Kisah Nabi Adam AS. Betul tak? Nabi Adam, anak dia kan, Qabil membunuh Habil. Dia tak tahu nak buat macam mana mayat Habil tu. Nak buat apa? Ya? Simpan tak boleh, dah mati. Dia nampak burung gagak. Burung gagak ni dia bawa sekok burung gagak mati, sekok lagi turun. Burung gagak tu korek lubang. Tanam kawan dia. Nampak? Qabil perhati tengok, oh macam ni cara. Jadi Qabil pun kita belajar kat burung, ya Pak. Belajar kat burung. Sebab burung ada dua, kita bawa dua sifat yang paling besar pada manusia. Burung ada dua sifat yang kita bawa. Pertama syukur, kedua sabar. Nampak ya? Dia keluar pagi-pagi, dia pergi cari makan, sabar. Nampak? Dia bukan ada apa ketentuan, tak ada program, tak ada perjanjian, tak ada kontrak. Tapi keluar dengan penuh ketabaran, balik dengan penuh kesyukuran. Jadilah apa yang ada apa boleh lah. Suap apa, makan kat anak dia kan. Nampak? Sayap kanan, sayap kiri. Sebab ulama Sufi mengatakan sabar syukur seperti sayap burung. Wahai orang beriman, kamu kena adalah kedua-dua sayap ni. Imbangkan sayap ni. Sama terbang ya. Sabar sebelah, kiri sebelah, syukur sebelah. InsyaAllah. Burung Sekali ada hadis kan, hendaklah iman kamu macam iman burung. Tu dia. Ada hadis lah, tapi dia kata asar. Hadis ni tak dhaif lah ya. Tapi ulama mengatakan dia asar, mungkin perkataan sahabat ya. Iman kamu macam iman burung. Iman burung ni dia punya apa yang kuat dari iman tu? Iman kita yang paling kuat, muslimin muslimat ya. Iman yang paling kuat, iman di mana orang ini bertawakal 100% kepada Allah. Itulah iman yang betul. Betul. Boleh tak? Inti iman, hakikat iman yang sebenar, tawakal kepada Allah. Kita tengok banyak kali kita baca ayat ni lah, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilan qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tuhan sebut
Hanya sahaja orang beriman ini bila sebut nama Allah gemetar, ada feedback dia. Ya. Bila dibaca ayat-ayat Allah, iman dia bertambah, bukan turun. Kepada Tuhan mereka bertawakal. Nampak? Allah kata sendiri. Itu saya sebut ni. Ya. Iman yang genuine, iman yang kuat, iman yang kukuh, iman yang jati, iman yang haqqan, iman yang ada tawakal. Nampak? Burung tawakal, dia keluar muka ada alat apa? Tak ada. Dia tak bawa senapang ke pistol ke. Nak pergi tembak burung. Terbang dengan sayap dia. Sayap dia dengan tempolok kosong. Ya. Nuh, di rumah ada ni, di sarang dia ada 3-4 ekor anak dia pergi makan. Ya. Tak ada mengeluh, tak ada bersumut, tak ada apa. Dia terbang dengan penuh sabar, imbangkan sayap dia supaya dia dapat sampai ke matlamat dia. Ya. Dapat rezeki. Bawa balik kepada anak-anak makan, nampak ya? Syukur. Nampak dah? Dia tak tambah, dia tak timbun, orang kata dia. Tak ada timbun. Tak ada stok. Burung tak pernah stok makanan tau. Dia tak macam kera. Iman kera tak mahu. Iman kera. Maka tu Allah jadikan umat Nabi Daud minta kepada Allah, umat dia jadi apa? Jadi babi, jadi kera. Umat Nabi Isa jadi babi, jadi kera. Nampak? Dah, tu dah. Iman babi, iman kera. Marah babi, marah kera. Tak itu dah. Maka tak dapat tidak boleh kan, tuan-tuan. Bukan saya merapu tau. Ni cakap betul ya. Okey boleh terima kan? Tawakal kepada Allah SWT. Jangan bersandak pada lain. Tawakal kepada Allah. Ya. Maka tak dapat tidak. Sikit lagi kita perhabis nak berhenti ini. Tak kala hampir kiamat tadi jadilah tentang matahari terbit cuma sehari saja, ya. Kemudian kembali ia terbit, keluar Ya'juj Ma'juj akan datang. Kemudian kata tadi ini keluar Ya'juj Ma'juj lagi akan datang, babnya akan kita baca dalam kitab kita tersebut. Sabda Nabi lagi wasalasa khusufin khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab. Dan 3 telan bumi, 1 berlaku telan bumi di sebelah negeri timur, belah kita. Dan berlaku telan bumi di sebelah negeri belah barat, baru barat, berlaku telan bumi di Pulau Arab. Di jajahan Asia Tengah. Akan berlaku di sebelah timur, belah kita. Islam naik belah timur, Islam padam, timur telan bumi. Ada hadis Nabi kata Islam akan naik, dia muncul di sebelah timur. Ada hadis. Ya, Islam akan muncul sebelah timur. Maknanya kita orang-orang timur masih kuat pegang Islam. Ya. Israel sampai sekarang ya mengharapkan orang-orang timur dibantu kita. Ya. Ya. Negara-negara Islam di sebelah sana juga bergantung pada kita. Dia tak boleh buat apa dah. Keliling Israel, negara Arab dengan kecanggihan tenteranya tak boleh buat apa. Duduk berandung, tengok daripada jauh, menuding jari. Habis sangat dia ulur sikit lah duit, bantu dekat tu. Ya. Tak boleh buat apa. Ya. Kita saja duduk naik belah ni. Ya. Tapi akan sampai satu ketika belah timur pun dah rosak. Akan jadi telan bumi, kemudian baru barat, kemudian baru Asia Tengah. Na'udzubillah. Itu telan bumi. Artinya berlaku gerak gempa bumi ya. Akan merekah bumi, akan menelan isi-isinya sendiri ya, sebelum dia akan luahkan balik. Bila kita sebut iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bergegar bumi tadi, ini kata Allah SWT, maka dia akan memuntahkan segala isi buminya. Itu bererti bahawa bumi pernah telan. Pasal dia boleh luah balik, nampak? Hadis ayat ini beri erti bahawa akan berlaku telan bumi, kemudian barulah dia akan luahkan balik isi-isinya. Maka tak dapat tidak, kenyataan surah itu memberi erti. Maka tu Nabi kita barang siapa baca surah ni, dia mendapat separuh pahala. Ya, separuh pahala dapat. Baca dalam sembahyang tahajud atau sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha kita buat buat 8 rakaat, 2 rakaat pertama, 2 yang mula. Ni saya suggest lah, tuan-tuan boleh baca surah apapun. Jangan kata yang ni pula saya cadangkan tuan-tuan muslimah-muslimah buat buat 2 rakaat mula, baca surah pertama, surah Asy-Syams, Wasyams. Rakaat kedua Wadduha. 2 rakaat yang kedua
Yang pertama, Iza zulzilah. Rakaat kedua, Alhaakumut takatsur. Dua rakaat yang ketiga, baca balik wasyams. Lepas wasyam, ambil kul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua, wadduha, ambil pula surah Qul Allah. Kemudian rakaat yang keempat, dua yang keempat, last. Dua yang keempat last, kita ambil rakaat pertama Alha, rakaat kedua wal asri. Ini siapa suggest? Ibnu Qayyim al-Jauzi, ulama besar. Bukan mufti Pulau Pinang, jangan salah faham pula. Yang fatwa ni Ibnu Qayyim al-Jauzi, ulama besar. Sekali-kali kuliah dia 55,000 orang ngaji. Sekali-kali kuliah ni Ibnu Qayyim al-Jauzi ni 5,000 orang ngaji. Punya alim, dia lah suggest cadang. Dia rujuk pada hadis-hadis lah tu dua rakaat pertama wasyams wadduha. Boleh ingat tak payah tulis, ingat boleh tulis bila lupa. Nampak rakaat kedua, dua rakaat yang kedua tadi ni Iza zulzilah dengan Alha, pahala besar. Iza zul, kita baca sekali 1/2 pahala. Quran dapat setengah Quran kita pahala. Alha 1000 kebajikan. 1000 kebajikan ni kita tak tahu apa kebajikan ni. Mungkin rezeki, mungkin duit, kesihatan. Nampak tak? Itu Jadi itu. Dua rakaat yang ketiga, kita baca Alha wal asr. Rakaat yang dua rakaat yang empat lah, sama jugalah. Mau kita ambil wasyams, qul ya ayyuhal kafirun, wadduha, qul Allah. Banyaklah sikit dah, lama lah sikit dah. Kalau boleh buat lagu tu, iman kita kuat. Nampak Allah panjang, lama, 8 rakaat pun dah banyak dah. Cuba kita balik kan. Cuba kita ingat balik. Bila kita nak sembahyang ni, masa tu kita guna. Masa ni lah masa yang paling berharga. Wal 'asr innal insana fi khusr. Demi masa manusia rugi. Semua masa rugi. Jangan bagi rugi. Bila rugi kena ada untung kan. Rugi kena untung cari untung. Kat mana? Kita gunakan masa-masa ni, masa yang paling bernilai, masa beramal. Masa yang paling bernilai, masa kita berzikir. Masa kita bernilai, usaha mencari usaha yang bersih rezeki. Masa yang bernilai, kita berada dalam jamaah. Masa yang bernilai, kita berada di masjid-masjid Allah. Masa yang bernilai, ketika kita berada dengan kitab-kitab, dengan kitab-kitab itulah masa-masa yang bernilai. Tapi semua itu menjemu kan, betul tak? Ni baca kitab menjemu lah. Betul tak? Baca kitab menjemu dah. Orang suka dengar lagi daripada baca kitab. Jemu. Kalau pula dia tulis pula bahasa-bahasa kita tak boleh faham, lagi-lagi tak lagi jemu. Kita kat tolong insya-Allah kita akan sambung muslimin muslimat, kita akan sambung insya-Allah muka surat 97. Hadis sabda Nabi lagi, wan naru yakhruju min qa'ri adn. Jadi kita akan baca kemudian muka surat 97. Selamat berkorban tuan dan puan-puan, siapa yang ada kemampuan masuk korban. Awal lagi dah seminggu lagi Nabi kata barang siapa ada kemampuan tak berkorban, jangan hampir tempat sembahyang kami. Apa makna? Barang siapa yang mampu berkorban tak korban, tak sembahyang raya tak apa. Tak ada erti. Nampak? Tak sembahyang raya tak salah. Pasal tak korban. Dalam surah, saya suka baca surah tu. Suka sangat-sangat. Surah Inna A'tana kan? Inna A'tana kal Kautsar. Fasalli li rabbi wanhar. Dia berarti tu. Ada waw ataf tu. Orang mengerti ilmu bayan dia faham ni. Dan hendaklah kamu sembahyang dan korban. Sembahyang dan korban. Nampak? Har tu nahar, tempat sembelih. Unta yang tengkuk bawah sekali tu, dilihat bawah tu tempat sembelih unta, dipanggil nahar. Dalam bahasa Arab panggil nahar. Yaumun nahar, hari orang sembelih unta. Dia lihat dia, lembu boleh, kambing boleh lah. Nampak Maknanya orang yang sembahyang fasalli faslun syarti ala tadulu
min ghairiha. Itu dah nak memberi urutan, makna kata maka sembahyang dan korban. Sebab tu kita korban lepas sembahyang. Maka tu kalau tak korban, sembahyang buat apa? Dia dah, nah? Sembahyang forward. Yang sembahyang ni berapa lepas ni? Ya, tak ada nak balik rumah. Tak ada. Sebab lepas sembahyang kita buat korban. Wah. Ya. Oh, payah Ustaz 900 mahal. Bukan senang nak bagi RM90 tak boleh. Share 10 orang. Boleh tak? Share 10 orang. Adik-beradik satu rumah ada 10 orang, atau kawan-kawan kita ada 10 orang, seorang RM90. Okey. 10 orang 900, tapi pasal nak sembelih pakai satu nama tau. Jangan pakai 9 nama. Dalam 10 orang tu, lantik satu orang lah yang agak sedikit veteran, orang yang rajin sembahyang, yang rajin mengaji. Ambuh nama hang lah. Hang ni rajin sembahyang, jemaah rajin buat rajin mengaji kan. Kami buat nama hang lah. Masuk dalam 7 panggu tadi. Boleh tak? Okey. Kita dapatlah abuan dia. Nampak tak? Ya. Boleh. Maka kata siapa tak boleh buat? Semua orang boleh buat. Ya. Saya nak bagi 900 tak boleh Ustaz. Ya. Saya bagi sampai sikit RM10 boleh. Boleh RM10 lah. Nampak tak? Nah. Jadi saya kuat mampu lah. Ya. Tapi ada orang bagi nama kata. Dia bagi, yang tu saya tak buka share untuk orang nah. Ada orang menjumpa saya, Ustaz, saya nak masuk sama boleh, saya nak masuk sikit boleh saya Ustaz. RM50. Ada agak sebelah orang bagi orang RM50. Sebelah orang bagi RM50. Ustaz, saya masuk nama. Dia besok sebelah buat nama Ustaz lah. Okey. Ustaz. Ustaz doa lah besok. Sembelih darah pun jatuh. Allahumma taqabbal minna min udhiyatina. Minna sebut. Ya. Mahmud bin Hashim. Ya, itu dia anak-anak. Timun bin Muhammad. Nah, dia dah anak. Tong bin Yahya. Sebutlah. Boleh tak? Nah. Terimalah udhiyah kami, korban kami ya Allah. Diparapatlah, nampak tak? Tu kena cerdik. Ya. Ada ilmu boleh buat macam-macam. Tak ada ilmu banyak terbentut. Wallahu a'lam. Akhirul kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.